Gatino Sonia ni. Aku nak tanya lah, selain kasut yang mak berkenan, Ikmal mak berkenan tak? Saya nak interview ayah lah kejap. Ayah, saya ada nak tanya soalan sikit. Boleh tanya soalan? Boleh tanya soalan? Boleh? Apa perasaan ayah terhadap Ikmal Nur? Okey je. Ayah rasa dia boleh jadi suami adik tak satu hari ni? Okey, boleh. Nanti dia bawa dia jumpa ayah waktu event nanti, okey? Okey. Ayah jangan garang-garangkan dia tau. Dia tu hati lembut. Kena kawat tu. Ha? Mal, kau kena kawat lah. Kalau kau boleh kawat, kawat lah. Kalau tak boleh kawat, kawal. Adik tak tahulah, adik pun pakai kasut government. Jadi kalau mak suka yang tu boleh juga. Betul bukan kaki mak Malaysia lah dia. Oh ni lawa, ada bling-bling sikit. Sebab ni dia macam kosong sikit Okey, ni comel. Ya, dekat BP Mall ni. Besar satu saiz. Kan dekat mana BP Mall kan? Kita dekat BP Mall kan? Batu Pahat Mall. Kepada orang-orang Batu Pahat yang mana dekat rumah tu bosan-bosan nak datang jom lah. Kaki kecil adik ni. Tapi saya gitu. Sebab kan dia jalan kepijak ni untuk kat ujung dia. Ni saiz 6 ada, Miss? Adik, ni saiz ni. Ni saiz ini. Ni saiz 6. 6 tak ada? Ada. Boleh tengok saiz 6? Boleh. Ni kat sini ada yang ni. Nazra tak ada debit lain, dia seorang je. Kau nak tunggu kan? Tunggal. Oh, tunggal. Okay, kau nak tunggu. Comel. Tak saya kaki. Tengok beg tu ada tak? Sini banyak beg. Sini jadi cantik. Sini boleh beg banyak. Kena cari dapat sendu. Tapi di sana memang tak sendu. Ke mana pakai beg sekolah? Dah lawa-lawa pakai beg sekolah Adidas. Sumpah tak kena. Dia tengah shopping ni untuk awards nanti. Award, okay. Award. Untuk apa? Award apa? Untuk award dinner AI team. Mantap. Tinggi sangat. Sebab dia lekuk tau, dia macam berlekuk tu. Selesa. Ya, ni Mak Nazra. Ini mak saya, geng. Mak saya memang muka macam Syah Aliyahya sikit. Saya macam Niloufar sikit, tapi tak apa. Boleh? Anything else, Mama? Diorang suruh invite ketua. Ketua tengah live, dia suruh invite. Tapi nanti tak boleh nak borak dengan ketua korang. Sebab ni guna kamera depan. Nanti kan dia nampak terbiak. Nanti dia macam Ni Ayah Azan. Geng, cantik tak geng? Kalau mak saya pakai putih, lepas tu pakai ni, lawa tak? Sekejap, kita tunggu dia komen. Tunggu orang komen. Ada orang komen. Cantik, dia kata cantik, cantik. Sebab nanti mak dia tak telefon dah. Lepas tu lipstick sikit ke dah, itu je. Jangan dia tak suruh beranak adik pun. Pergi email dia pun. Lawa, dia orang kata kena. Okey, cek. Dia pasal tiga yang macam tu. Tak ada
yang putih tu. Kalau Miss, kalau macam ni yang warna silver macam ni ada? Ke tak ada? Ui, ada lagi lawa lah. Ini kalau kata mak tak buat tengok orang pun nak hampuk kan nak? Ni bagi adik. Yang tu. Boleh buat glitter situ. Adik rasa dulu lawa. Ni pun lawa. Cuba tanya diorang. Mana satu? Yang tu. Tapi yang tu Mak, lah, yang ni. mak cakap ni dulu, mak cakap dulu. Mana satu lawa? Yang mana satu lah. Ha. Ni macam minta orang putih. Pilih. Mak Nazra tanya yang mana satu lawa ni? Yang kanan ke yang kiri kan? Yang kanan ke yang kiri? Mana satu? Ada yang cakap kiri. Kiri. Nombor 2 yang mana satu tu? Pandai-pandai kau. Tangan kanan, dia kata tangan kanan. Ni Kiri. Ya okey dah kiri lah. Majoriti kiri. majoriti kiri Dalam mak ambil dulu. Kanan pula. Ah, dua-dua. Kalau tak ambil gambar, sebelah sini satu, sebelah sini satu. Yang mana? Dekat. Mana mak? Ni. Tak. Adik naik mana? Kalau ikut hati mak Kanan pula orang kata kanan. mak minat. Yang mana satu gang? Kiri kanan? Kalau mak minat mana? Sini kan? Betul, kalau mak sini mak minat mana? Mak sini. Kanan pun cantik juga. Kanan macam ni. Yang kiri macam ni. Ni dia macam ada kain-kain situ dia. Kalau ni dia batu-batu itu. Yang ni macam ni. Yang kanan ni batu-batu. Yang ni dia macam ni. Kira ni kalau kena kat pipi, sepak berbirai. Kiri. Diorang kata kiri. Ini. Kiri sini lah. Oh ni. Ni kiri lah. Dia cakap ni. Oh, yang keluar. Ni yang ni nampak yang lebih kalau malam kan kan. Mak beli dua-dua lah dia kata. Berapa harga ni apa? Mak beli dua-dua. Ya Allah. Nak dua-dua ke? Berapa ni? Boleh. Kalau nak ambil dia dulu boleh. Satu je lah. Nak tak? Okey macam ni. Bagi mak Bagi pilih. ayah. Ayah pilih. Okey, yang mana pilih kilat tu dia menang. Ayah suka yang ni. Baik, lagi tanya ayah terus. Sampai tanya dia orang. Yang ni. Ayah menang. Ayah menang. Ayah tu yang menang. Okey, yang ni. Tahu tak? Ayah suka bling-bling eh. Ayah aku ni tak macam mana kan. Bukan main suka lagi bling-bling. Oh, okey. Ada satu lagi? Rasa dah kot. Oh, okey. Dah kot. Ini kalau boleh bercakap dah kena maki dah. Kau dah kena maki dah ni. Okey Miss, sudah. Mak, stokin warna kulit. Nanti malam tu nak pakai. Ni lah. Dia ada bunyi boleh. Okey. Dia satu kali. Ni majlis untuk AI team nanti. Betul tak AI team kan ni majlis? Bawa dia naik team. Diorang kata ayah tak cari kasut. Ayah dah ada kasut rumah. Saya dah offer, ayah tak nak. 244. Diorang tanya bila majlis. Ha? Okey. Sama. Macam mana tadi? Boleh. Macam mana tadi? Bila majlisnya? 19 Disember ni. Kita memang last minute punya orang. Dah nak 19 Disember pun nak cek barang. Terima kasih. Thank you. Baik. Alamak. Ada. 2, 3. Majlis AI team nanti. 19 bulan nanti ada majlis untuk AI team. Thank you, Miss. Okey. Mak, saya kata mak. Dia tangan dah, kasut dah, baju pun dah, ayah baju dah, keluar dah, kasut dah ada. Apa lagi?
Tema white. Tudung mak aja belum. Perempuan white, lelaki black. Perempuan white, lelaki black Perempuan all white, lelaki all black. Tudung, orang kata tudung. Tudung mak belum. Betul tudung. Kedai tadi okey tak? Peluang tu kan ada yang macam apa? Kedai bawah tu Dekat Pasifik sebelah. Dia banyak pilihan. Tudung dekat Jasmina cantik. Dah pergi dah tadi, tak ada. Untuk lelaki all black, untuk perempuan all white, untuk aku all lolo baby. Jangan lama je baby all lolo. Nak apa lagi ke? Ih, comelnya. Ada pakai tu. Tak minat langsung pakai tu. Betul, ada yang memang tak minat baju jantan. Sampai ke besar, tak suka dress. Geram. Cakap hai kat live. Hai. Hai. Oh, boleh. Comel. Mak aku kata, "Dik, mak rasa mak dah kena pakai spek mati hitam lah keluar. Sebab orang dah kenal mak." Tadi mak tengok dah ada 2-3 video orang edit pasal mak. Mak rasa lepas ni market mak dah tinggi, mak nak buat review. Mak aku cakap, "Nanti adik siapkan rate card mak je." Tak ada pula. Sekarang dekat Batu Pahat Mall, dekat BP Mall. Ya, nak spa pula. Nak spa pula. Macam-macam hal lah. Diorang kata mak kau lawak. Diorang kata mak kau lawak. Kita dah 6 tahun habis. Mana mak ayah aku? Ayo lari. Sial lah, aku tak boleh lah kalau mak ayah aku ikut aku jalan-jalan. Nanti diorang macam, diorang akan jalan sebatu dengan aku. Lepas ni akak-akak Jerung kalau nampak saya jalan dengan mak ayah saya, ambil gambar dengan mak ayah saya sekali. Saya tak boleh, diorang berjauhan dengan saya jauh sangat. Diorang kata baik-baik YB. Mak dah lebih muatan hari ni. Saya rasa yang tadi macam keluar ke mak? Besok adik free lagi. Boleh keluar lagi. Ya, dekat BP Mall ni. Dekat BP Mall kan? Laju Maya lari kata. Dekat basement parking dia kata ada kedai tudung. Basement parking? Bawah ni tak? Kat bawah? Mak, dia kata kat bawah ada kedai tudung. Bawah mana? Bawah kena belakang ni tak? Yang belakang ni. Lalu. Ni ada tangga tak? Bawah tu. Bawah lagi. Oh, dah bawah mana? Boleh ke? Boleh kat sana? Boleh.
Cakap hai. Saya tengah buat live. Bye-bye. Jom. Boleh? Boleh. Boleh, boleh. Boleh, jom. Cik nak masuk live? Saya tengah buat live. Oh, boleh. Ah, ah. 12,000 orang tengah tengok Acik cakap hai. Okey, jom. Nanti kita buka beauty dia. Nanti kita buka beauty dia. Okey. Tengah lah ya. Jadi, tengah dek. Oh, boleh. Kamu sini. Itu ni mak saya belakang. Mak. Mak saya. Jom mak, sekali mak. Sekali. Sekali mak, jom. Mak dia comel. Jom, sekali. Apa dia? Boleh, gambar. Boleh, jom. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Semoga maju jaya terus. InsyaAllah. Terima kasih, Kak. Okey, bye. Jom. Boleh, jom. Hai. Boleh, jom. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi sekali. Satu, dua. Okey. Bye-bye. Jom. Mana? Dan. Boleh. Oh, wow. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okey. Terima kasih. Jaga diri. Mak saya tu dah kat sana lah. Dah jauh dah. Kau tengok mak ayah aku dating. Dia tinggal aku. Mak ayah aku dating. Bukan selalu. Hai. Jom. Bukan KB dekat Batu Pahat Mall kat Johor. Kat Keluang. Kat Batu Pahat, Keluang pula. Jangan pandang saya kan. Terima kasih. Comel lah orang-orang bikin. Kita jom. Jom. Mak, cari tudung dekat rumah. Tegak-tegak. Dia kata ada tudung tapi eskalator yang tengah. Yang sini tak ada, yang belah tengah tu. Skeleton tu. Tengah. Bawah ke? Bawah yang tu tak ada. Yang tengah belah sana tu. Bawa dekat Keluang Mall lah. Esok Keluang Mall ada tudung, butik tudung. Butik tudung lawas ni. Kan takut pergi bawah macam nak pilih kereta, nak beli kereta mana? Kenapa datang time saya tak dekat Johor dia kata? Ayah hujan. Hujan.
dengan mak ayah Zan. Ya Allah. Cepat Zan buka kereta Zan. Elok mak. Elok sekali aku yang kena. Bye. Boleh buka ya? Boleh? Barang ada. Zan, barang. Kau kata kenapa kita tak park kat dalam? Tadi tak hujan kan? Tadi tak hujan. So kita ada belagak sikit. Macam pak luar lah, tak ada apa lah. Mon, aku kat pintu kan? Tak apa, terima kasih. Masuk. Oh, Bye-bye. Rasa macam buat meet and greet oh. Comel lah. Ya. Alah, ya ke? Saya hujat dia. suara hilang. Sorry, terbluetooth tadi. Ya? Suaranya terbluetooth. Sekejap, geng. Cepat tadi baju. Azam cepat sangat. Ni lupa. Bukan nama sudah. Cakap hai kat live. Hai. Saya ada satu jerung pipi aja. Yeah. Mana ni? Mana? Nak gambar mana ni? Ambil je, kalau tak sempat ambil gambar lukis je. Tak sempat lagi lama. Takkan satu je, takkan satu je. Takkan satu je. Tak ada hujan lebat. Hujan tak lebat sangat. Okey je ni renyai-renyai. Boleh jom. Nak juga. Tak, Azan cari baju untuk mak dia. Sekejap lukis. Dia lukis Azan. Tapi tak jadi. Sekejap satu, dua. Dia dekat BP Mall guys. Oh dah juga. Boleh tak? Sekali lah. Satu, dua. Oh, kakak awak tak boleh belakang. Tadi kakak ada ambil gambar kat MJ tu. Macam biasa dia. Oh okey, saya kejar. Terima kasih Azan. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Awak pun sama jadi video baik tau. Terima kasih. Awak cantik sangat. Terima kasih. Cakap kuat sikit kak. Awak cantik sangat. Itu sorry ada pegang-pegang dia. Terima kasih kak. Okey, bye-bye. Baik-baik. Bye-bye. Kita nak pergi KL kan? Betul. Baik-baik. Sayang Azan banyak-banyak. Sayang kau banyak-banyak. Comel lah kak eh. Aduh, comelnya. Dia kejor mak daripada atas tadi. Kita cungap dia. Allah, cakap dia pun tercungap ni. Okey geng. So, itu sahaja. Kita tunggu nanti 19 Disember ni macam mana kejadian dia. Ayah saya pakai blazer mungkin macam Brad Pitt sikit. Tengoklah mak saya pula macam Angelina Jolie. Saya jangan cakap lah, memang tak ada dub, no dub. Memang ni lofa lah malam tu insyaAllah. So itu saja. Bye bye gang. Jaga diri semua. Terima kasih join live ni. Thank you. Bye bye. Bye bye.